Selamat datang ke analisis kita hari ini. Topik kita, pemberhentian pekerja besar-besaran di Microsoft baru-baru ni. Satu langkah yang agak mengejutkan lah, kan? Terutama bila kita tengok laporan keuntungan di orang yang kukuh tu. Jadi, misi kita kali ni nak faham kenapa syarikat gergasi macam ni dengan pendapatan dekat $70 bilion, keuntungan bersih pun 25 bilion lebih, tapi diorang lepaskan dalam 6,000 pekerja. Apa maksud semua ni untuk masa depan kerja dalam teknologi, lagi-lagi dengan AI yang tengah naik ni? Persoalan utama, untung banyak, tapi kenapa ramai kena buang? Mari kita kupas data dan konteks dia. Ya, memang nampak macam pelik kan? Hampir 3% tenaga kerja global diorang terkesan. Padahal kalau tengok angka kewangan, memang positif sangat. Memang kena tengok lebih dalam ni. Betul tu. Okey, jom kita cuba fahamkan. Dengan untung banyak macam tu, apa sebenarnya yang tolak diorang buat keputusan ni? Okey, puncanya ni, dia berkait rapat dengan pelaburan besar Microsoft dalam AI. Sangat besar. Dilaporkan sampai $80 bilion untuk tahun fiskal ni saja. Pelaburan gergasi macam ni, dia naikkan kos susut nilai infrastruktur diorang. Naik mendadak. Kita cakap pasal anggaran dalam 15 hingga 20 bilion setahun. Jadi, ini bagi tekanan pada margin keuntungan kasar diorang. Turun sikit, dari sekitar 72% ke 69%. Oh, walaupun nampak macam sikit je turun tu, 3%. Ya, nampak sikit, tapi penurunan ni dah cukup buat pelabur risau. Diorang dah biasa harapkan pulangan konsisten atas 70%. Jadi pemberhentian ni dia macam langkah strategi lah. Nak stabilkan balik margin tu, nak kurangkan kos operasi. Dijangka boleh jimat dalam 2.2 hingga 2.9 bilion setahun. Duit tu, sebahagiannya mungkin pergi balik kat pemegang saham. Jadi, bukan sebab syarikat tengah goyah ke apa, tapi lebih kepada nak jaga hati pelabur, nak urus kos secara proaktif. Okey, itu jelaskan kenapa. Tapi, siapa yang paling teruk kena? Mesti ramai ingat orang baru, pekerja junior, kan? Itulah sangkaan biasa. Tapi data dalaman tunjuk cerita lain sikit. Sasaran utama bukan yang baru masuk. Sebaliknya, tumpuan lebih pada pekerja yang gajinya tinggi. Maksudnya yang pendapatan lebih $600,000 setahun. Ini termasuklah juruterkanan, pengurus produk kanan, pengurus prinsipal. Wow. Ya, ramai pula tu veteran syarikat. Ada yang dah kerja sampai 25 tahun. Pengurus peringkat pertengahan pun ramai kena. Dalam 1,000 ke 1,700 orang macam tu. Sebab syarikat nak ratakan struktur pengurusan. Dari 8 ke 12 lapisan jadi 6 ke 8 lapisan je. Kononnya nak lebih tangkas. Nisbah jurutera kepada pengurus produk pun diorang ubah. Dari 5.51 naik jadi 7 atau 8.1. Sasar veteran gaji besar. Itu memang satu strategi yang berani. Mesti impaknya besar. Dan ini nampak selari lah dengan fokus CEO dia, Satya Nadella, pasal AI kan. Macam mana AI main peranan dalam semua ni? Tepat sekali. AI tu memang jadi teras dia. AI sekarang ni dah boleh automate banyak kerja rutin. Ada laporan kata sampai 30% kod dalam sesetengah projek Microsoft tu AI yang generate. Jadi walaupun ada kerja peringkat permulaan yang mungkin diganti otomasi, ramai jurutera senior pula yang kena lepas sama ada sebab kos gaji tinggi atau peranan diorang dah tak berapa kritikal dalam fokus baru pada AI ni. Nadella sendiri cakap Microsoft ni macam kilang penyulingan model AI besar jadi model yang lebih kecil, lebih spesifik. Kalau AI itu penting sangat, kenapa tak latih semula je pekerja berpengalaman ni untuk kerja baru? Contohnya kat pusat data AI diorang ke? Rasa macam lagi bagus dari lepaskan bakat yang dah ada kan? Itu soalan yang bagus. Tapi ada beberapa halangan praktikal lah. Pertama, isu kemahiran. Jurutera software mungkin tak ada kepakaran khusus pasal hardware, sistem tenaga, benda-benda yang perlu kat pusat data AI. Skill tak ngam, orang kata. Kedua, bilangan kerja jangka panjang kat pusat data AI ni terhad sebenarnya. Mungkin dalam 100-300 je satu pusat data. Tak ramai. Ketiga, dari segi syarikat, nak latih semula ramai-ramai ni makan kos. Boleh jadi lambatkan pula pembangunan tangkas diorang. Ini boleh jejaskan keyakinan pelabur pula nanti. Diorang nak tengok kecekapan. Faham.
Jadi realitinya lagi kompleks lah. Bukan semudah tu je nak latih semula. Dalam keadaan macam ni, siapa agaknya yang boleh rasa lebih selamat sikit kat Microsoft? Susah nak kata siapa selamat sepenuhnya. Kecuali mungkin bos-bos besar lah kot. Tapi mereka yang kerja dia direct berkaitan dengan strategi teras AI, cloud computing, cyber security, macam penyelidik AI, jurutera machine learning, pakar keselamatan cyber, jurutera infrastructure cloud, pusat data AI. Diorang ni dalam kedudukan yang relatifnya lebih okey lah buat masa ni. Kerja kejuruteraan perisian yang tradisional tu nampak lebih tak menentu sekarang. Nampaknya memang landscape kerja kat Microsoft tengah berubah betul. Tapi trend macam ni untung, tapi buang pekerja ini unik kat Microsoft je ke? Atau dia cerminkan corak yang lebih besar? Tak, bukan Microsoft saja. Kita nampak corak macam ni kat syarikat global lain juga. Amazon pun ada kurangkan pekerja. Syarikat macam CrowdStrike pun sama walaupun prestasi kewangan diorang bagus. Alasannya sama, nak tingkatkan kecekapan, nak penuhi jangkaan pelabur. Ini dah jadi trend yang lebih luas. Jadi, apa maknanya semua ni untuk anda yang mendengar? Situasi kat Microsoft ni bagi isyarat jelas keuntungan syarikat tinggi ke, pengalaman kerja lama ke, itu bukan lagi jaminan mutlak kerja selamat. Terutama kalau gaji anda tinggi dalam sektor teknologi. Ya, yang menariknya ialah macam mana gabungan revolusi AI dengan tekanan berterusan dari pelabur ni sedang bentuk semula pasaran kerja. Kecekapan operasi, pulangan pada pemegang saham, itu nampak jadi pemacu utama sekarang. Kadang-kadang sampai mengatasi soal tenaga kerja sedia ada. Okey, sebagai penutup, kami tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Bila tengok AI ni makin cekap, makin jimat kos perbanding manusia dalam teknologi, macam mana agaknya syarikat dalam industri lain pula? Bagaimana diorang nak seimbangkan antara keperluan inovasi, tekanan keuntungan dengan tanggungjawab pada pekerja manusia diorang pada masa depan? Satu persoalan besar tu.